tulang belakang saya. Haters saya adalah tulang belakang saya. Lu mana problem lah. Tulang belakang dah di belakang Sebut lagi. Lu mana problem lah. Kenapa banyak kecam kau kan? Kenapa kacau shape on top? Ayat-ayat macam tu. Tapi saya still lagi disebut. Haters masuklah komen sekarang. Masuk komen sekarang. Haters menaikkan view. Itulah haters adalah saya haters saya. Haters adalah supporter yang terpenting bagi saya. Kalau tak ada haters, siapa dah saya? Betul. Saya suka haters cari kesalahan saya. Terima kasih. Style apa rambut tu abang? Ni style orang naik motor sekabut okay. Kan? Yes. Mai tak sejuk aku tu pada mo. Kita nak jual GPS. Siapa yang nak GPS kita? Spare part mana? Apa cakap macam tu? Benda dah habis. Santai. Tak baik cakap orang macam tu. Ma'am, bila kapung ma'am? Bila kapung? Siapa yang kenal? Ada yang kenal ada. QQ eleh dia yang kata. Bila masa saya kata QQ makin smart. Mantap lah guys. Faiz sedih abang main dikecam. Lah saya dikecam ke? Saya tak buka komen lah tak. Sorry lah guys. Hai crush 1M botok meh. Jangan abang main ada kat Kuantan. Faiz sedih tu. Tu kata Lokman sedap. Meh sekarang di mana? Assalamualaikum Lokman. Korang kan. Woi, thank you Cactus. Jangan buka komen. Bukan, saya takut saya buka komen, korang yang koyak pula dengan saya lagi. Korang tahulah mulut saya ni macam mana. Okey je tengok abang betul. Ada kat Kuantan Rahman. I fans you. Thank you. Tumpah juga kat aku lah. Netizen melebih. Set macam habis. Hadir mantap. Macam Lokman okey. Gila. Ini Lokman kot. Siapa dia tak kenal Lokman Musa? Lokman Musa pantang koyak. Lokman Musa pantang koyak. Ini Lokman Musa lah guys. Gila padu sial. Ini Lokman Musa lah. Lokman dah wish birthday kan dia. Idola ayat-ayat santai meh, ramai di belakang. Santai. Bagus Lokman Musa buat bahu. Saya ni cakap mental saya mula-mula masuk AI ni, mental saya dah kuat dah. Orang cakap apa cakap lah pasal saya. Sebab saya suka orang cakap pasal saya. Saya kan lelaki yang handsome, famous. Orang famous memang ramai nak cakap saya. Korang cakap lah. Okay. Nampak belagak kat situ kan. Aimana boleh masuk dalam. Bosan tengok korang. Tengok saya haters Aimana. Saya haters semua. Ya Allah dah tu meh. Ya Allah dah. Kita naik mulut mana ni, naik mulut. Harry mana? Harry ada. Harry pun saya bantai. Percakapan dah. Bantai pukulan saya tak boleh bantai. Harry sekarang dia tengah mandi kolam dengan Daus. Harry tengah mandi kolam dengan Daus. Ada yang matching baju malam ni guys. Biasalah guys, kita orang shoot content guys. Jangan usik mal kau shit tengah on top tu. Mana ada saya usik. Hai Abim, hai. Sendu. Sampai hati korang. Kalau saya duduk di sini saya sendu. Saya anugerah talent terbaik tim B pun saya tak pernah menang. Apa-apa pun saya tak pernah menang. Apatah lagi apa panggil apa tu panggil, tak ingat dah. Tak boleh. Memang sejuk lah air masa ni.
Shoot lah. Kalau tak percaya kau tanya geng-geng heboh. Klik mai pada duk bawah. Apa itu duk bawahnya? Lok mai baruah. Lok mai baruah. Guys. Korang buatlah apa-apa. Saya tak komentar, saya tak kekoyak. Saya tengok orang yang koyak dengan saya. Sendu dapat meet superstar. Luna fans jangan cakap. Lupa narsistik. Haters narsistik ke narsista ke? Aku cakap lah apa. Pak Eka Balkis tu, saya dah train dah dia punya mental sama dengan saya. Dulu tidak dia menangis. Sekarang saya dah train dia punya mental sama mental dengan saya. Jangan kacau Harry mandi kolam tu. Okay, sorry. Kuat mai air tu Harry kuat mai air. Lokman bila nak rilis? Tak tahulah. Paus ke berenang? Tahu Harry. Jangan koyak dengan haters lah dalam ni semua baruah. Jangan. Kepada supporter saya, jangan benci hater saya. Hater saya tu adalah apa panggil tulang belakang saya. Hater saya adalah tulang belakang saya. Lu ni problem lah. Tulang belakang dah di belakang Sebut lagi. Lu ni problem lah. Kenapa banyak kecam kau kan? Kenapa kacau ship on top? Ayat-ayat macam tu. Tapi saya still lagi disebut. Sendunya tak sebut langsung. Benar sekali. Saya korang kecam lagi saya. Sabar. Tengah layan haters ni. Haters adalah supporter aku. Jangan kacau. Sekejap. Masuk komen. Aku tak nampak sebenarnya komen. Mandi looks. Bukan mandi tu. Mana Daus? Mandi kolam. Nak mandi betul. Hai Daus handsome. Ya, Daus handsome. Aku je yang buruk. Daus lay, mantap. Orang pula. Nak Fa'eh. Mana Fa'eh? Mana boleh. Live dengan Aufa. Kita orang sayang haters Lokman. Bagus. Orang jangan kecam hater saya. Saya hater saya. Tu hater saya tu kawan korang tau. Tak ada dia tak cukup view. Orang handsome mana haters? Jangan. Saya nak jaga hater saya ni rapat-rapat. Semua ciptaan Allah cantik. Bose. Aku bose. Haters hadir mantap. Moda tulung Moda ke apa tu? Tak saya supporter ke? Lokman tak handsome. Bila masa saya tak pernah mengaku diri saya handsome. Saya ni jenis orang yang humble. Kalau cakap saya handsome, Lokman handsome lah. Sorry. Ada lagi handsome daripada saya. Saya ni biasa-biasa je. Saya cakap macam tu dekat orang. Lokman orang Ganu, Kelantan. Simpan jam Lokman Faikah. Tak saya baca ni. Mula dah kacik dia. Ini saya panggil kacik halus. Kalau saya kacik kasar, koyak korang je koyak. Dah tukar exhaust belum dah tengok story TikTok Abang. Kenapa Lokman membirak je tu? Rilis cepat Lokman rindu. Jangan tunang orang lah. Rilis je lah. Handsome pandai jaga mulut. Guys, kepada haters saya cakap macam ni ke korang. Kalau saya dirilis, korang nak bercakap pasal siapa lagi? Korang tak ada modal je lagi. Saya ni modal korang lah. Tolonglah, okay? Tolonglah. Post 4 kali edit. Modal sendu. Apa itu sendu? Kalau saya sendu, awak tak kenal saya dah ni. Nampak kebelakangan untuk haters Lokman sayang. Sorry Luna fans, jangan cemburu Jangan cemburu. Kuatkan semangat baik. Tak ada nak rilis.
Saya ni tak ada terasa dengan siapa. Kalau saya terasa, mudah terasa, dah lama dah yang mula-mula first saya masuk tu, orang duk shaming-shaming saya tu, saya terasa saya keluar dah. Ni tak. Saya ni jenis mental yang kuat. Betul. Offer ajak lah, saya nak end dulu. Cakap kat dia saya nak end. Offer suruh buka invite. Ya, saya nak end ni. Ada orang ajak makan. Nak merindu Aira tak? Janganlah buat pun nak rindu tuna orang. Sembah si Luqman, thank you. Cabaran untuk mental yang tak kuat tu kata. Dan mari lawan makan Maggi. Faham mana? Ini Luqman Musa lah. Mental Luqman Musa dibina sejak dari lahir lagi. Pergi kedai beli asam. Asam dibuat dari kaca. Kalau awak ketiak masam, mari membaca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni Alfa. Siapa tu? Alfa. Oh, Alfa. Nak bercakap dengan Alfa.